course lah. Kalau ada super-super mesti ambil super-super. Ada super-super. Tak tahu lagi sudah ke tak. Tak rasa. Ambil apa? Ayam goreng kampung. Lepas tu ni kuah apa? Yang kampung. Kuah siput-siput. Yang kampung lah. Rasa ayam lah. Tak, dia juicy ke? Sekejap. Hai. Okey, hari ni kita berada di Cyberjaya. Kita nak try Man Ayam Kampung. Hari tu kita dah datang, dia tutup. Dekat map buka tapi datang tengok tutup. Mungkin masa tu dah nak raya ke ataupun lepas raya kan kita datang. Lupa dah. Tapi tutup lah. Ini dah buka, jom kita try. Ayam kampung. Hari ni saya ambil, dia banyak lauk, pilihan dia banyak. So, saya ambil kata lapia goreng, ni peria dengan apa, budu campur tempoyak, lauk kampung. Sebab saya tak makan ayam kampung. Kalau ada yang ambil ayam kampung nanti kita review. Bismillah. Ikan dia besar juga tengok. Okey lah, ikan dia baru goreng. So tak adalah yang dah lama. Saya ambil kuah singgang. Ya. Of course lah. Kalau ada super-super mesti ambil super-super. Ada super-super. Tak tahu lagi sudah ke tak. Tak rasa. Ambil apa? Ayam goreng kampung. Lepas tu ni kuah apa? Yang kampung. Kuah siput-siput. Yang kampung lah. Rasa ayam lah. Tak, dia juicy ke? Sekejap. Sedap. Lepas tu apa tu, holik orang kata. Timun. Sedap okey. Sekejap. Dia punya kuah lah, biasa kuah. Tak pedas. Selalunya kan siput sedap kan pedas. Kuah dia. Sedap okey. Nah. Sekejap lagi. Sekejap. Ni adalah ayam gulai kampung. Sekejap. Dengan timun. My favourite. Ayam goreng kari. Tahu? Kari. Okey, ayam dia. Lembut. Ambil lauk apa Syah? Saya ambil kari ayam, timun dengan salad. Sambal dengan air lah. Dulu sama kari, Okey, yang kampung ni lah. Okey, yang ni kita punya bos punya. Ayam kampung dengan toge kabu. Memang ayam kampung dia holik di sini. Tapi dia kurus lah sebab ayam kampung kan. Alhamdulillah kita dah selesai makan. Dah kenyang masing-masing.
Sini biasa je lah macam makan tengah hari, ala carte makan tengah hari dia banyak juga pilihan tadi. Specialty dia adalah ayam kampung lah kot, ayam kampung goreng tu, goreng kunyit. Saya tak makan tadi, ada anak saya dengan suami saya makan, okey katanya. Cuma tadi sikit sedut, dia agak susah nak sedut. Mungkin dia potong belakang tu pendek ke macam mana saya tak sure, tapi agak susah nak sedut. Yang overall okey, lain okey lah. Bolehlah korang nak try kat sini. Dekat Cyberjaya je, tak jauh. Total makan? Total makan kita belum bayar ini. Dia punya ni, dia kira masa kita makan tadi RM77 untuk 6 orang. Semua sekali dengan air. Parking kan? Parking tepi-tepi jalan ni banyak lah. Dia redup sebab ada banyak pokok-pokok besar kat tepi-tepi ni. Sebab kita datang tu pukul 12 tadi, memang banyak lagi lah parking. Tapi not sure lah kalau peak hour waktu kerja ke apa, mungkin susah sikit lah. Nanti ada je. Tapi sebelah ni ada lah lapang, kawasan lapang. Memang banyak lah parking. Mana namanya tim? Sini buka pukul apa? Pukul 11. Pukul 11 sampai? Pukul 4.30. 4.30. Setiap hari buka ke? Hari Jumaat tutup. Hari Jumaat. Kita pernah mari hari Sabtu tu. Hari Sabtu tutup. buka. Takut Pernah main mari betul. sebelum puasa. Tutup. Itu yang pergi tempat lain tu. Ya. Okay? Okey, makasih. Siapa yang nak try boleh mari kat kedai restoran Mak Ayam Kampung, Cawangan Cyberjaya.